Hey, don't forget to follow Hai guys, assalamualaikum. Video baru untuk korang semua dalam lift. So pergi macam tu. Okay, dah keluar lift. Sekarang aku dekat Plaza Alam Sentra Shah Alam sebab aku kerja hari ni. But then aku nak pergi Mr. DIY, nak beli mainan untuk anak aku saja, random. Beli mainan untuk anak aku. And then nanti balik buat surprise bagi kat diorang. So now kita akan cari Mr. DIY dulu. Jom. Okay, dah jumpa Mr. DIY. Depan tu je. Okay, dah sampai kat tempat mainan. Aku tak tahu nak beli apa untuk Fayat Ryan and Fia. Memang banyak choice and murah. So jom kita check it out. RM5.19 RM11.23 RM9.91 untuk Ryan. Robot untuk Fayat Ryan punya mainan. Wafia nak beli apa pening. So ambil ni lah untuk Wafia. Ok, settle 3 barang mainan untuk Fayat Ryan dan Fia. So kita akan bagi kejutan nanti masa aku balik dekat rumah, tengok dia punya reaction macam mana. Ok, macam bayar. 2 hours later. Ok, aku dah sampai dekat depan rumah ni sebenarnya. Aku akan masuk sekejap lagi, tunjuk mainan dekat Fayat Ryan dan Fia kalau diorang tak tidur lagi. And jomlah kita tengok reaksi diorang, happy kita. Gelap lah. Awak. Nah. Apa tu? Wow. Ya, nah. Ya, punya lah. Awak pula nak. Ada punya lah. Yeay. Ya, punya. Nak dia punya? Nak dia punya? Salah tu bawah. Okay, ambil bawah. Okay, masuk dalam tu. Yeay, pandai. Okay, one more. Okay, out, Shuan. Wah, pandai. Woi, panas je. Dia main apa tu? Robot apa tu? Kapal ke? Awak ke yang main? Bukan dia Wafia ke yang main? Ni ke Wafia punya? Awak yang main? Ha? Ni dia Wafia punya? Ha? Ni kan dia Wafia punya? Okay, tuang air. Okay, dah minum. Pun boleh. Habis, kena lagi. Tuang air. Pandai betul. Minum. Boleh posing kau sedapnya. Ok, tadi dah surprise Fayat, Fia dan Ryan. Video agak blur sikit sebab gelap. Tapi tak apa, adalah juga capture sikit moment tu macam mana bagi mainan kat diorang. Hopefully diorang happy and diorang dah main sekarang. Yeay. So kalau korang beli barang kat DIY tadi, harga dia total 3 mainan. Semuanya berharga RM23.49. So memang murah. 3 mainan untuk budak-budak. Quite cheap lah kalau korang pergi ke Toys R Us, macam mahal gila kan. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Video beli mainan untuk Fayat dan Fia. Surprise sebenarnya untuk diorang. Tak plan pun sebenarnya. Kita fikir nak bagi diorang something. Okay. So that's it for this video. Thank you guys for watching. Seperti biasa, don't forget thumbs up this video. Kalau komen, bagi orang komen di bawah. Jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye bye semua.